1 daripada 3 rakyat Malaysia mengalami masalah mental dan dijangka akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Apa yang dimaksudkan dengan masalah mental sebenarnya? Psikosis ini akan melihat dengan lebih mendalam mengenai kisah-kisah perjuangan dalam sejarah. Bipolar bermaksud 2 kutub, kutub gembira dan kutub sedih. Macam mana 2 perasaan boleh menjadi penyakit? Kali ini topik bipolar disorder bersama saya, hos anda, Amri, dalam rancangan Psikosis. Mempunyai 2 mood, iaitu manic depresif. Semua orang faham maksud depresi, tetapi apakah pula maksud mania? Maksud mania adalah kegembiraan yang melampau. Seperti saya pernah mengambil keputusan mengembara ke Eropah seorang diri. Sejak bila Hanan mula sedar yang Hanan ada simptom-simptom yang merujuk kepada bipolar disorder ni? Sebenarnya punca yang membuatkan saya mencari pasal simptom yang saya lalui ini adalah daripada pembacaan. Mula-mula saya baca pasal skizofrenia. Lepas tu bila saya baca skizofrenia, saya baca semua type-type disorder sebab saya ada buat macam rencana mengenai penulisan mental health. Dan daripada situ secara tak sengaja saya dapat tahu pasal bipolar disorder ada kena-mengena dengan diri saya. Saya rasa macam semua simptom-simptom tu semua ada pada diri saya, dan itu yang membuatkan saya rasa kuat untuk jumpa doktor dan diagnose. Jadi lepas Hanan diberi diagnosis bipolar disorder tu, apa yang Hanan buat dalam hidup Hanan untuk cuba lawan dengan penyakit ni? Okey, bila saya dah tahu saya ada bipolar disorder, so saya kenalkan balik yang bipolar disorder ni dah banyak memberi kecelaruan dalam hidup saya. So daripada situ saya ambil keputusan untuk travel. Bagi saya travel boleh menguji kemampuan diri saya sendiri dan bagaimana saya nak kendalikan diri saya dengan lebih baik. Berapa lama Hanan travel? Saya travel solo lebih kurang setahun lebih. Oh, lama. Setahun 8 bulan. Lama. So sepanjang perjalanan mengembara tu lah Hanan cuba untuk merawat sendiri penyakit bipolar tu. Ya, dan daripada situ saya ambil keputusan untuk travel dan berubat dengan sendirinya. Oh, cuma berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Tanpa perubatan. Ya, saya cuba. Memahami mengenai bipolar disorder, kita bawakan pakar sekretari pada Hospital Kodim, Dr. Nadia. Bipolar disorder merupakan salah satu daripada kecelaruan psikiatri yang bagi saya agak menarik disebabkan oleh seseorang penghidap penyakit bipolar disorder ini. Mereka boleh mempunyai secara asasnya lah, dia boleh mempunyai satu kemurungan yang sangat teruk dan juga mempunyai simptom manik yang sangat teruk. Jadi kita bercakap seolah macam kalau kita tengok emosi kita sebagai satu spektrum, maksudnya orang bipolar ni dia boleh menjadi satu emosi yang ekstrim pada satu-satu masa. Jadi sebab itu nama dia bipolar. Yes, bipolar ataupun 2 kutub perasaan kan. Kita nak buat kiri kanan ataupun atas bawah
pergi mengembara kan, ada tak apa-apa kisah yang anda rasa benda ni sangat membantu untuk berhadapan ataupun berjuang dengan bipolar disorder yang anda nak alami ni? Daripada pengalaman saya mengembara tu, seorang pesakit bipolar ni sebenarnya mempunyai semangat juang yang tinggi. Maknanya masa manik tu dia akan menjadi berani dan tak ada masalah sebenarnya nak travel solo. Hana punya keadaan bipolar disorder tu mengganggu tak waktu pengalaman tengah mengembara tu? Kadang-kadang memang mengganggu. Biasanya contoh dia mengganggu macam mana? Mood saya kalau masa manik saya akan rajin, saya akan berani dan saya akan hyperaktif. Tapi bila saya depres, saya akan jadi pasif dan saya tak nak keluar, saya rasa nak tidur je, saya tak nak bangun-bangun. Waktu tengah mengembara? Masa tengah mengembara tu. Sebab tu saya pilih untuk mengembara seorang, sebab saya rasa macam saya tak boleh nak cope untuk mengembara dengan orang lain. Bila mood orang baik, mood kita tengah tak okey pula. Okey. Macam tu. Jadi semuanya memang berada macam kawalan sendiri ya? Yalah. Apa yang menyebabkan seseorang itu boleh menghidapi bipolar disorder? Antara faktor risiko lah kepada bipolar disorder, antara faktor utama ialah genetik. Ini bermaksud jikalau kedua ibu bapa dia sebagai contoh mempunyai bipolar, maka lebih 50% anak dia akan berisiko untuk menghadapi penyakit bipolar. Tapi faktor yang kedua hampir sama juga dengan faktor-faktor risiko bagi kecelaruan mental yang lain ialah personality seseorang itu ataupun dari segi faktor persekitaran. Sebagai contoh, jikalau mereka mempunyai trauma pada kehidupan yang masih kecil, mempunyai stres yang berpanjangan, tidak mempunyai hubungan sosial yang baik ataupun stabil, dan juga yang paling utama untuk bagi saya pada kehidupan masyarakat sekarang ialah dari segi penyalahgunaan dadah, terutamanya methamphetamine. Itu pun salah satu faktor risiko yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat bipolar disorder.